Dalam keadaan negara Islam yang begitu, maka mereka berbincang apakah hukum untuk kita meminta pertolongan non-Muslim. Maka khilaflah ulama. Pandangan ini adalah dianggap sebagai pandangan jumhur, menyatakan bahawasanya tidak dibenarkan sama sekali. Apa dua keadaan pun tak boleh. Tak boleh. Sama ada tanfiz ke, tafwid ke, tak boleh minta orang kafir langsung. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Umpamanya saya nakal beberapa kitab daripada, sebenarnya saya akan nakal kitab tersebut adalah menggambarkan ulama-ulama mazhab yang berbeza-beza. Jassas adalah ulama Hanafi, Juwaini adalah ulama Syafi'i, Al-Qurtubi Maliki, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Muflih adalah merupakan ulama mazhab Hambali, Ibn Hazmin ada sendirilah Az-Zahiriyah. Ini adalah merupakan gambaran pandangan-pandangan mazhab. Ini adalah merupakan ulama-ulama mazhab berbeza-beza. Boleh tengok dalam kalangan yang diletakkan dalam paper. Okey. Ini adalah pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah al-aslu tak boleh. Al-aslu tak boleh. Tetapi berkemungkinan dibenarkan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan darurat dan suasana hajat yang berat. Tapi dengan dua syarat. Kalau saya buat itu, saya menakalkan dalam paper saya menakalkan pandangan Ibn Kathir dan juga pandangan Ibn Humam. Ibn Humam menyatakan apa? Kita boleh lantik dia dengan keadaan pelantikan tersebut tidak menggambarkan kehebatan dia. Itu kata Ibn Humam. Ibn Kathir pula menyatakan boleh, tapi dengan syarat tidak berlaku istitalah. Istitalah ni bila kita lantik dia boleh tahu banyak benda urusan umat Islam. Tak boleh dia kata. Kalau dua syarat tersebut tidak dipenuhi, pelantikan tersebut tidak dibenarkan. Pandangan yang ketiga itu adalah pandangan yang popular pada hari ini. Ini bukan pandangan jumhur, tuan-tuan. Pandangan ini adalah pandangan yang dipelopori oleh tiga jenis orang. Oleh tiga pandangan, iaitulah Al-Mawardi, Abu Ja'far Al-Farraq. Saya sebutkan seorang lagi ketutupan tengok kat situ. Muka surat 6 adalah merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Abu Salim Al-Quraisy. Kitab ni saya jumpa satu je pun dah terus dengan dekat dia. Abdul Farid bin Malik Sa'id. Orang pun tak dengar, orang tak dengar kitab ni, saya rasa. Saya pernah jumpa kitab ni masa saya belajar kat Mesir dulu, Mahfutan kat Darul Mesir. Kitab ni satu kitab yang cukup baik. Cuma dekat UAE tu pun dah banyak yang hilang kesuai. Saya minta kepada kawan tolong dapat dalam kitab tu. Dia menceritakan Malik Sa'id, orang ajar yang bahagia. Dia menggambarkan kat situ boleh. Sebab apa? Menggambarkan boleh untuk kita nanti bukan Islam, tetapi dengan syarat-syarat tentu yang saya bincangkan balik. Ini merupakan pandangan ketiga dalam syarat. Tapi pandangan Mawardi ini ditolak dengan begitu keras oleh Al-Juwaini. Sampai kalau orang baca pun, orang akan kata takkanlah sampai orang ni nak kata kat Mawardi. Kalau siapa saya nakalkan kat situ, macam mana Al-Juwaini kata apa? Ini kat pandangan orang yang tak baca hadis, pandangan orang yang tak faham, pandangan orang yang tengok sekat-sekat, pandangan orang yang pandai nampak tapi tak reti apa nas. Itu dia kata pada Mawardi. Mana Mawardi menakalkan pandangan ini, pandangan Juwaini. Tolak, put aside dia punya kecaman-kecaman kat atas Mawardi. Itu khilaf di kalangan ulama. Mereka dah balik kepada Allah, kita serahkan kepada Allah dan kita berdoa agar Allah mengumpulkan mereka semua. Tetapi hujah-hujah yang diberikan oleh Al-Juwaini merupakan hujah-hujah yang kuat. Bahkan Al-Juwaini lebih tipu lagi daripada itu. Beliau menampakkan hujah-hujah yang berkenaan dengan wilayah untuk tidak membenarkan. La tattakhudhu bitanatan min dinikum. Ini semua hadis-hadis yang berkenaan dengan wilayah. Kalau kita buka tasawuf Qurtubi, kalau saya pernah banyak sangat. Kalau kita buka tasawuf Qurtubi menjadikan hujah ini untuk tidak membenarkan dan siapa-siapa pun. Adalah kata ini merupakan hadis wilayah. Ayat wilayah yang tidak membenarkan sama sekali. Dan juga membawa kisah Umar dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Ada dua kisah Umar ni. Satu Umar dengan Abu Musa Al-Ash'ari, satu kisah Umar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari nampakkan oleh Al-Juwaini dalam kitab dia. Abu Musa Al-Ash'ari nanti orang bukan Islam untuk jadi pemerintah. Dan jadi tukang kulit. Tukang kulit. Umar kata tak boleh, tak bagi hakim sudah. Satu ketika Muawiyah dan nanti orang bukan Islam untuk jadi tukang kulit. Nanti orang bukan Islam tukang kulit. Tiga kali dia dekat, dia ingat Umar. Dia kata apa? Aku tak nampak orang lain yang boleh menjadikan dia. Aku tak nampak orang lain yang boleh menjadikan dia. Jadi Umar kata, dia kepada orang Islam tu orang lain. Aku tak nampak orang lain. Umar kata apa? Dapat makan sendiri. Umar kata, atau Umar kata itu bukan maksudnya mati. Ada orang pula tak, dia kata Umar kata mati lagi dan dia mati. Tak betul. Umar nak kata kat situ ialah kalau ditakdirkan dia mati, macam mana orang kata dia tu? Maksudnya kalau dia tak ada pun boleh lagi
Qayyim, baca bukan Ibnu Qayyim, dan apakan daripada Ahkam Al-Ijtimah. Itu benar Ibnu Qayyim Ahkam Al-Ijtimah. Dia kata apa? Ibnu Qayyim juga menolak langsung penantikan orang bukan Islam sebagai pemerintah. Kata sebagai itu sebagai wazir apa sekali. Dan beliau menggunakan isu adat yang barak. Ada tuan-tuan kenal ini, tuan-tuan yang orang yang cakap pada tuan-tuan, adat yang barak ni tak ada level. Ini kata Ibnu Qayyim. Walamma kana li tawliyah syaqiqatul wilayah. Tawliyah ini adalah perhatikan. Syaqiqatul wilayah. Kana tawliyatihim. Ini bukan نوعا من توليهم وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع صلة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاء فلا تجتمع هي والإسلام كفر والولاية فلا تجامع معاداة الكفار أبدا. Ibnu Qayyim meletakkan ini isu bukan isu al-wala wal-bara. Ibnu Taimiyah juga mempunyai pandangan yang sama, tak pernah akan masuk. Beliau menolak dengan menggunakan hujah-hujah yang macam-macam. Ahmad Rashid dalam usul Islam menyatakan apa? Sebenarnya Islam yang mempunyai hujah yang cukup kuat untuk tak benarkan. Dan hujah orang yang menakalkan Allah menggunakan pertolongan Allah di Quraisy atau Allah di Quraisy dia baca dengan dua benda. Dia baca Quraisy, dia baca Quraisy. Beliau menyatakan bahawa tidak boleh jadi hujah kerana itu hanya sekadar berbahagi. Dan perhatikan orang bukan Islam kejuatan. Kalau kita menanti mereka sebagai wazir, ini bukan kerjasama ideologi yang baru lama. Jadi dia kata hujah adalah sebuah hujah yang tidak kuat. Kalau dalam yakin, perhatikan dia merupakan perhatikan yang panjang. Jadi untuk nak membenarkan situ, untuk syiah kepada Allah menjadi menggunakan orang bukan Islam adalah merupakan satu perkara yang tidak soleh. Ini kata Ibnu Taimiyah.